Saya sejak tahun lepas lagi. 2 tahun lepas saya sebut dah 20-26 ni tahun pilihan raya. Dan semalam pun saya tengok dalam mangkuk, dalam baldi sebab tak ada mangkuk di bilik tu. Saya tengok dah ada baldi tu. Memang keluar 20-26 lagi. Tak berubah angka tu. Cuma bila tu. Tahun lepas saya dengar maklumat dan cakap saya bulan 3. Bulan Mac ni. Iaitu selepas puasa pilihan raya. Tapi apa yang berlaku di Sabah itu merencakkan perancangan Perdana Menteri. Hari ni dia sedang apa ni dia panggil damage repair. Untuk membetulkan imej dia. Jadi dia memerlukan beberapa bulan dan kita jangka paling cepat ialah bulan Jun selepas raya haji. Paling cepat. Nanti tengoklah, tak percaya. Ada 2 tarikh ni, sama ada bulan Jun. Ini bergantung pada persiapan dia. Sebab tu kita tengok lepas pilihan raya umum di Sabah baru ni, DAP buat retreat. PH pun buat retreat. Panggil semua pimpinan bincang, mencari kaedah bagaimana untuk repair kerosakan yang berlaku. Sebab tu kita dengar statement-statement DAP lain dah hari ni. Serang, kritik. Sebab antara sebab orang tolak DAP ni ialah kerana gagal melaksanakan janji-janji. PM sendiri pun nada dia kena kan sekarang, tidak agresif macam biasa. Dia cuba membetulkan imej dia tu. Jadi kalau selesai semua benda ni, bulan 6 parlimen akan bubar. Akan bubar dan kita akan marak pilihan. Ataupun pilihan yang kedua ialah bulan 10. Itu pilihan yang kedua bulan 10. Tapi kok mana pun tahun ni saya berani kata pilihan. Kalau PM tak bubar, saya akan isytiharkan parlimen bubar. Kalau saya bubar bulan 10 lah, sebab semua negeri boleh buat pilihan serentak. Kalau bulan 6 Kelantan, Kedah, Terengganu tak boleh buat pilihan sebab tak cukup 3 tahun. Kelantan ni bulan 9 baru cukup 3 tahun. Jadi kalau parlimen bubar bulan 10 sedang molek. Kelantan, Terengganu semua ni akan pilihan serentak. Tapi kalau kita tak bubar negeri pun, parlimen kita kena pilihan raya juga. Sama saja. 2 kali pilihan raya. Maka sebab itu saya tekan ke aspek ini, sebab itulah rahsia kekuatan jemaah. Duduk situ insya-Allah kita boleh pergi jauh. Kita boleh pergi jauh dalam suasana yang ada pada hari ini, sebab Perdana Menteri ni dia gelisah dah. Sebab tu kenapa dia nak buat cepat? Karena dia takut dengan kebangkitan rakyat. Kalau dia tunggu lagi dengan pergolakan politik hari ini dan ekonomi dunia hari ini, memang dia tak ada modal untuk dia kempen pilihan raya. Jadi dia kena buat cepat supaya mandat tu dapat cepat. Lepas ni kalau berlaku apa-apa pun dia masih kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi kena set dalam kepala kita ni pilihan raya ni tahun ni. Jangan duk fikir main-main. Sebab kalau bulan 6 ni 24 hari bulan dah. Kita ada lebih kurang 5 bulan. 5 bulan ni dalam politik ni sekejap ya, kelipah. Orang Kelantan dia kata kelipah. Dia tak kata kelik BN tak. Kelipah mana pejam celik. Sampailah bulan 6. Jadi inilah benda yang penting untuk kita buat, dan saya yakin dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ustaz Datuk Ahmad Yahya ni kita boleh bertahan dan mengukuhkan lagi kejayaan kita dalam pilihan umum yang akan datang. Ada banyak benda lagi saya nak cerita, tapi saya rasa cukup untuk setakat tu sebagai asas kepada kefahaman kita dan persiapan kita menghadapi pilihan raya. Dan kita kena berdoa kepada Allah SWT supaya insya-Allah lepas pilihan umum yang akan datang kita berada di Putrajaya dan seorang Perdana Menteri daripada PAS akan menjadi Perdana Menteri buat kali pertama dalam sejarah. Siapa-siapa pun tak kisahlah siapa saya, yang penting orang jangan buta, jangan cacat sudah. Sebab kalau dia buta, dia tak jumpa jadi pejabat di Perdana Menteri itu, di Putrajaya. Tapi insya-Allah kita yakin dengan perkembangan yang ada ini, insya-Allah